Salah satu corak senaman atau seni bela diri yang telah kami kenal pasti yang dapat diamalkan oleh masyarakat ialah senaman tua. Senaman tua ini berdasarkan rentak seni bela diri ataupun seni pencak silat Melayu lama. Tetapi jika diamalkan, bukan saja dapat meningkatkan aktiviti fizikal, malah dapat juga digunakan sebagai seni bela diri. Okey, mula sekali kita akan buat dengan nafas Melayu. Begini ya, ambil nafas daripada hidung dan kita keluar ikut mulut, tetapi ikut lelangit atas. Okey, begini cara dia. Ambil nafas. Buang. Perlahan buang. Okey, lagi sekali ambil nafas. Okey, up. Buang nafas. Okey, bila ambil nafas pastikan dia fokus pada pusat. Okey, ambil nafas up. Ya, buang ikut lelangit atas. Okey, up. Okey, yang kedua adalah menggunakan tapak kaki. Yang panggil tapak 9. Kita fokus 9 tempat ikut pada rajah. Ikut pada rajah ada 9 tempat, iaitu yang pertama ibu jari kaki. 1, 2 jari-jari, 3, 4 pisau tapak, 5 buku lali, 6 kendurkan sekali lutut, 6 ataupun ball foot. Yang ke-7 relax ke depan. Ini 8 undur ke belakang, berat badan ke belakang, ke depan dan kembali di pusat atau di tengah. Okey, kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke depan, ke belakang, ke depan, kembali ke pusat. Okey, seterusnya pula kita kepada buku lali. Kuatkan buku lali, dipanggil jengket. Buku lali ini adalah untuk membawa badan. Kalau tadi tapak kaki untuk arahan atau bawa badan ke tempat-tempat tertentu, ini adalah pula untuk bawa badan. Caranya begini ya. 1 perlahan diangkat. Turun, buat sederhana dulu. Okey, naik 2, perlahan turun. 3, naik, pastikan jari-jari semua ditekan, turun perlahan. 4, kadang-kadang kita boleh tinggikan dia sikit, turun perlahan, jari-jari tekan perlahan. 5, naik, turun perlahan. Kemudian lagi naik, lagi tinggi pun boleh, dan turun perlahan. Okey, senaman seterusnya. Senaman seterusnya adalah mengenai dengan mula daripada mata juga, tapi kita fokus pada kaki, iaitu bila kita tegak, mata terkeling ke sebelah kanan sambil terkeling terpaling. Paling saja terus pusat kita menghadap. Hanya kaki kanan saja yang bergerak. Kendurkan kedua-dua lutut. Kemudian kaki lutut sebelah kanan kita buat 3 segi. 3 segi patah balik. Yang kedua, patah balik. Fokuskan kaki sebelah kanan, lutut sebelah kanan. Fokus. Badan tegak. Pastikan pusat kita menghadap. Lagi pusing perlahan. Fokus pada lutut. Pusing. Dan kembali. Badan tegak. Kemudian
akan mula ke sebelah kiri. Sebelah mata juga keling dan kita paling. Lihat cara dia buat. Letakkan tapak kaki, turunkan lutut atau kendurkan lutut. Setelah itu kita akan buat pusingan 3 segi pada lutut sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Boleh dipatahkan balik atau diulangkan balik. Perlahan kita buat. Perlahan. Dan setelah kita buat begitu, kita angkatkan kaki balik ke depan. Okey, kaedah yang kelima pula, labuh dalam. Labuh dalam ni seronok kita buat. Okey, berdiri tegak, pasti kena diri tegak. Kemudian kita akan angkatkan tumit sebelah kiri. Kita pusing, kita mata kita paling kaki ke sebelah kanan. Letak begini, kedudukan kita begini. Postur badan kita begini, kedudukan badan. Kendurkan lutut sebelah kanan pula buat 3 segi. 1, patah balik. Perlahan buat. 2, patah balik. Jangan lupa mesti senyum. Dan 3, dia sedap. Ambil rasa dia. Memang sedap bila kita buat ini. Ke depan, ke kanan dan patah balik. Kembali, naikkan tumit dan kembali ke depan. Pandang depan, keling ke sebelah kiri, angkat tumit dan turun. Pusat kita yang turun. Lutut sebelah kiri, 1, patah balik. 2, patah balik. 3, patah balik. 4, patah balik. Dan 5, kembali. Angkatkan tumit kanan, kembali ke tengah-tengah. Ambil nafas. Okey, up. Buang nafas. Okey, lagi sekali ambil nafas, up. Buang. Nama Melayu seterusnya yang ke-6 adalah dipanggil temu tempurung. Iaitu ini dipanggilkan tempurung. Jadi kita boleh tegak dan kita turun begini. Pastikan pusat yang turun. Okey, kita akan mulakan. Tegakkan badan, senyum, kemudian turunkan lutut. Pertemukan dia. Pusat yang turun, pusat yang naik, pusat yang turun. Bertemukan dia, pusat yang naik. Okey. 3, kembali naik. 4, kembali naik. 5, kembali naik, buat perlahan. 6, perlahan, naik perlahan. Dan 7, kembali. Okey. Dan nak sedapkan lagi, kita buat nafas Melayu. Okey, sedia. Okey, up. Buang. Lagi. Ambil nafas. Okey, up. Buang nafas. Okey, seterusnya dipanggil tari inang, iaitu senaman untuk imbangan badan. Kalau tadi pukul lali, lutut, kini pula adalah kelenjar. Begini cara dia. Lihat. Saya akan angkat dulu. Suara saya untuk sedap sikit, selesa sedikit. Okey. Saya pun angkat. Tengok. 1, 2, 3. Pandang ke sebelah kanan dulu. Kemudian bangkit. Okey. Lihat saya buat. Yang pertama, fokus pada buku lali. 1. Kemudian lutut. Kemudian kelenjar dan pinggang. Okey, lagi lihat. 1, lutut, kelenjar dan pinggang. Lagi buku lali, lutut, kelenjar dan pinggang. Okey, badan tegak. Dan kita pergi pula pusing ke sebelah kiri, iaitu buku lali, lutut, fokus pada kelenjar dan pinggang. Okey.
kulali, lutut, kelenjar, pinggang. Kulali, lutut, kelenjar, pinggang. Lagi kulali, lutut, kelenjar dan pinggang. Itu dia tari inang yang dibuat hanya satu set sahaja. Okey, senaman seterusnya adalah mengenai dengan gelik pinggang. Ini cara Melayu buat, iaitu bila dia gelik pinggang, dia pusingkan pinggang dia pusing 3 segi atau dipanggilkan lam alif. Ini juga adalah antara cara orang berperang atau dalam berdempur untuk dia menggunakan kaedah mengelak yang dipanggilkan elak sebutir padi. So ini cara dia. Perlahan dia pun gelik 3 segi ataupun lam alif. Okey. Kembali perlahan. Ambilkan, rasakan dalaman pinggang tu, kawasan dalaman pinggang tadi. Rasakan dia. Ini yang kedua. 3 segi tu, 4. Okey, patah balik. Sedap, rasa relax saja tu buat. 5. Okey. Patah balik. Sedap. Syok ni terasa kan. 6. Okey. Dan yang ke-7. Okey. Yang kita patah balik. Sedapnya badan kita tegapkan, pandang di depan, ambil nafas Melayu dengan senyum. Okey. Up. Buang nafas. Cuba rasa nafas itu, rasa nikmat udara tadi. Ambil nafas lagi sekali, nafas Melayu. Up. Buang nafas. Okey, bila buat senaman duduk atau duduk bersila, ni kaedah Melayu duduk bersila, kita akan cuba pegang dulu ibu jari kaki. Pastikan ibu jari kaki anda tidak hilang atau tidak dipotong. Okey. Jadi, badan tegak, kita ambil nafas dahulu. Okey, tarik nafas Melayu, sambil pegang ibu jari kaki. Okey, up. Buang nafas. Lagi sekali, ambil nafas. Okay, up. Buang nafas. Ingat, cara pegang begini, bukan begini. Kalau pegang begini, kita akan bongkok. Begini badan kita akan bongkok. Pastikan anda pegang begini. Letak jari, pegang jari begitu, badan tegak. Setelah 2 kali buat pernafasan, angkatkan tangan begini. Ini adalah dipanggil tangan Melayu. Sejengkal, sejengkal dan sejengkal. Okey. Kemudian bila kita buat lutut bertemu dengan siku, pastikan kita gulung. Kita gulung begini. Mula kita bangkit. Kita gulung. Kita bangkit. Jadi bila kita buat, kita gulung, kita squeeze, kita contract atau kita kecupkan perut kita supaya kita dapat buangkan lemak-lemak di bahagian perut ini. Okey, sedia. 1. Bangkit badan, tegakkan badan. 2. Terbangkitkan badan. 3. Terbangkitkan badan. 4. Jangan lupa senyum. 5. Badan tegak. 6. Badan tegak. Boleh juga sederhana genggam. 7. Bangkit. 8. Bangkit. Boleh buat lagi sekali. 9. Dan 10. Okey, tegakkan badan. Letakkan kembali ke ibu jari kaki. Ambil nafas Melayu. Up. Buang nafas. Lagi. Ambil nafas. Up. Buang nafas. Okey. Setelah itu kita relax. Tenang. Angkat tangan kembali untuk buat senaman renang. Renang adalah kita buang untuk 1, 2, 3, 4 pinggang. Semula saja. 1, 2, 3 dan
pinggang. Dia kita fokus macam ni. Satu, siku, kemudian bahu, setelah itu kita pusing, dan pinggang. Belah terasa sedapnya membuat senaman. Okey, cuba. 1, 2, 3, 4. Lagi. 1, 2, bahu, pinggang. Lagi. Pergelangan tangan, siku, bahu, pinggang. Lagi sekali. 1, 2, 3, 4. Dan kembali. Letakkan kedua tangan di depan. Tegakkan badan. Ambil nafas, melayu. Sambil itu bangkitkan badan. Begini cara dia. Ambil nafas. Up. Pastikan tangan lekat di lantai. Dan buang. Sekali lagi. Ambil nafas. Up. Buang nafas. Dan kembali. Pegang ibu jari kaki. Okey, pastikan anda baring dengan sedapnya, dengan selesanya. Letak tangan sebegini atau di atas pusat. Pastikan kaki anda lurus. Kemudian ambil nafas sekurang-kurangnya 2 kali. Okey, ambil nafas, okey, up. Buang nafas. Lagi sekali nafas melayu, up. Buang nafas. Okey, kemudian ambil nafas, simpan. Angkatkan kedua-dua kaki sejengkal dari lantai dan mata cuba lihat ibu jari kaki. Begini cara dia. Saya akan ambil nafas, simpan, up. Saya akan ambil lagi nafas dan simpan. Up. Boleh lihat badan saya bergetar atau gemetar atau gentar. Itu cara dia, itu vibration yang keluar dalam badan saya. Yang ketiga, saya akan bernafas, simpan, atau saya cuba bernafas dulu 2 kali. Saya ambil nafas. Saya akan buang nafas. Saya akan tarik nafas. Saya akan buang nafas. Saya akan ambil nafas, simpan. Ini kali, semua saya bangkitkan. Saya bergegar, dia bergegar. Saya tahan nafas. Dan saya pun lepas setelah 7 saat. Ketika ini saya dah rasa lega pada hidung saya. Cara pernafasan saya rasa sangat lapang. Okey, saya akan bernafas. Saya akan buang nafas. Saya akan bernafas lagi sekali. Buang nafas. Lihat, saya akan buat lagi sekali.
Ini adalah senaman bangkit tidur yang dilakukan sebelum kita bangkit atau bangun tidur. Cara orang lama ia adalah sangat mudah. Dia akan letak tangan di sini, dia goyang jari-jari dulu, kemudian dia akan ambil nafas, dia buang, kemudian dia ambil nafas, dia buang, dan dia juga boleh ambil nafas, dia buat renggangan sebelah kanan, kemudian tarik pula untuk sebelah kiri, dia relax. Okay, dia pun letak kembali pada pusat, kemudian dia akan angkat balik, letakkan jari-jari dia kembali ke belakang tengkuk atau belakang kepala, badan dia tegak, kemudian dia ambil nafas begini, dia bangkit, dia turunkan siku, dia buang nafas, dia ambil nafas, dia turunkan siku dan dia buang nafas. Memang sedap rasanya. Kemudian dia akan mengiring, bila dia mengiring, dia pusing saja, mengiring begini, dia tenangkan diri dia, kemudian perlahan-lahan dia akan angkat fokus pada lutut dan kelenjar, dia tarik, dia lepas. Okey, dia angkat, dia naikkan, naik dan turun. Setelah itu dia akan buat siku bertemu dengan lutut begini. Lihat, dia turun tegak, dia angkat, siku bertemu lutut, dia lepas. Lagi sekali dia angkat dan dia lepas. Okey, setelah itu dia akan pusing ke belakang, pusing ke belakang. Lihat, dudukan dia, kendukan dua kaki ni, dia akan angkat satu, dia fokus pada kelenjar, dia angkatkan lutut, dia boleh tolak juga pun boleh, dia tolak satu, dia letak dan dia turun. Kalau tidak, dia gunakan satu, dua, tiga, dia lepas, dia angkat satu, dua, dia tiga, dia lepas, kalau dia angkat pula satu, dia kembali relax, tenang. Kedua, dia tenang. Tiga, dia tenang. Setelah itu dia kembali ke depan, dia ambil nafas, dia buang nafas, dia akan ambil nafas, dia buang, dan dia boleh sambung lagi dengan pegang dua-dua sebelah kiri dan kanan, dan dia pun angkat punggung, tegakkan, dan dia boleh kendur, dia tegakkan dan terus ke belakang. Nafas, dia tegak, dia pegang lutut begini, dia ambil nafas, buang, atau dia letakkan tangan dia dalam, bahagian dalam, dia ambil nafas, badan tegap, dia buang nafas. Okay, saya buat lagi sekali, ambil nafas, buang nafas, kemudian tekan kembali baring atau terus dia bangun. Okey, ini pula adalah geliat gelimau, geliat gelimau sebutan dia. Dan untuk melakukan ni pertama sekali adalah kita pacakkan kaki di belakang sebegini, kemudian kita pandang di depan. Bila kita ambil nafas, kita pastikan kita ambil nafas sebelah kanan dan kita buang sebelah kiri. Setiap kali kita ambil nafas sebelah kanan dan kita buang sebelah kiri. Okey, dan cara buat dia adalah begini. Mula-mula sekali saya akan ambil nafas, saya bangkit badan atau dipanggilkan tegang pusat. Lepas 4 saat saya buang sebelah kiri. Saya buangkan nafas saya sebelah kiri. Saya tunjuk lagi sekali, saya pandang sebelah kanan, saya ambil nafas,
Saya tahan sama 1, 2, 3 dan 4 saya pun buang nafas sebelah kiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ambil nafas, saya akan bawa ke depan, yang mana tapak tangan ini saya akan bawa ke siku. Tapak tangan ke siku. Setelah itu sebelah kiri pula saya pandang di depan. Lepas 1, 2, 3, yang keempat saya akan buang nafas sebelah kiri. Sama juga saya akan pandang sebelah kanan untuk ambil nafas. Setelah ambil nafas, saya pun pandang ke depan. Saya angkat punggung saya, tapak tangan, kemudian ganti siku ke depan. Saya pandang ke depan. Saya fokus pada pinggang saya dan saya buang nafas sebelah kiri. Kembali ke sebelah kanan. Saya akan ambil nafas. Saya pandang depan. Saya genggam 1. Saya undur ke belakang. Saya genggam 2. Saya terus bangkitkan kedua-dua siku. Saya akan buang nafas saya. Saya akan tolak punggung saya atau pinggang saya ke belakang. 3, 2, 1. Lepas. Okey, setelah itu lutut kanan saya akan bawa ke depan. Lutut kiri ke depan. Saya akan tegakkan badan. Saya akan tegakkan badan saya. Saya pastikan saya pegang buku lali. Saya tegakkan badan. Saya akan ambil nafas begini. Saya buang nafas. Oh, sedap sungguh. Setelah itu, saya kesut lagi sekali ke depan. Saya turunkan kedua-dua tapak kaki saya sebegini. Saya bukakan dia sedikit. Saya jatuhkan siku sebelah kanan. Saya jatuh siku sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri. Saya turunkan kembali. Saya luruskan tangan. Begini. Okey. Setelah itu, saya kembali gunakan siku. Saya bangkit. Saya tenangkan. Saya akan ambil nafas. Saya buang nafas. Okey, saya akan ambil nafas lagi sekali. Saya akan buang nafas. Okey, kita akan buat sekali lagi. Ini kali boleh ikut saya. Saya akan baring dulu. Tangan saya lurus. Saya pacakkan kaki. Okey, saya akan bernafas. Kembali ke kanan, bernafas. Tapak tangan yang di siku. Bangkit, buang nafas. Pandang sebelah kanan, ambil nafas. Angkat punggung atau pinggang, tapak tangan, ganti siku. Bangkit badan, buang nafas. Pandang sebelah kanan, ambil nafas. Angkat 1, 2, yang balik 3 turun. Lepas. Okey, letakkan begini ya, dudukkan begini, dua tangan pegang pada buku lali, ambil nafas. Okay, up. Buang nafas. Kemudian turun perlahan. Siku turun, dua tangan. Dan bangkit. Tenang. Kena ambil nafas. Buang nafas. Okey, seterusnya bila kita bangun, kita akan buat yang pertama sekali, kita akan buat dah gulung ekor naga. Okey. Gulung ekor naga seperti ini tangan dia. Itu tangan Melayu, sejengkal dan sejengkal. Badan tegak, senyum. Yang pertama sekali kita bawa tangan ke depan, sama juga. 1, 2, 3,
pinggang. 1, 2, 3, fokus di pinggang. Begini, 1, 2, 3, pinggang. Kalau ke kiri dan kanan, 1, 2, 3, tak, saya bangkitkan badan saya, pinggang akhirnya. Sini atas, sama juga, pinggang. Dan 1, 2, 3, pinggang. Macam saya terbang rasanya bila saya buat begitu. Okey, saya akan mula. Gulung ekor naga. 1, 2, fokus ya, fokus dia. 3, lihat 1, 2, 3, 4. Macam tu. 4, 5. Okey, saya buat di luar pula. 1, 2, 3, tak, pinggang. Ini saya fokus dia. Saya buat yang kedua, set yang kedua. Okey. Yang ketiga dan 4. Tangan saya ke atas pula. 1, saya tarik dengan pinggang, pastikan tangan saya belakang telinga. 1. Okey. 2, 3, 4. Ingat fokus ya. Sampailah pinggang. Okey, satu lagi sekali. Fokus sampailah ke pinggang, kemudian ke belakang. 1, 2, 3, 4. Sedapnya. 1, 2, 3, 4. Lagi. 1, 2, 3, 4. Dari keempat. 1, 2, 3, 4. Kalau nak sedap lagi, kita buat penambah dengan nafas Melayu begini ya. Saya ambil nafas, saya buang, saya genggam, saya ambil nafas, saya buang. Yang kanan dengan nafas, saya buang, saya genggam dengan nafas, saya buang. Sedap. Atas, buang, saya genggam dengan nafas, saya buang. Belakang dengan nafas, saya buang, saya genggam dengan nafas, saya buang. Senyum. Senaman seterusnya dipanggil hangat tapak tangan. Ini tapak tangan, kita hangatkan dia. Dan selalu sebelum kita buat, kita renjis dulu. Kalau kita ada masalah dengan jari-jari, kita renjis dulu untuk beberapa minit. Ya, untuk 2 minit ke, untuk menghilangkan sakit-sakit atau lenguh pada jari-jari. Kemudian kita pun angkat. Fokus kita ada tetap 1, 2, 3 dan pinggang. Jom kita main dulu, kita pusing. Begitu dia, kita pusing. Okey. Yang penting adalah kita tekan. Sampai tekan kita pusing. Sampai tekan kita pusing. Okey, dan kita pun tekan kembali. Okey, sedia saya akan tunjuk. Badan tegap. Saya pusing. Ke depan. Saya pusing. Dan saya tekan. Saya akan ke kanan, saya pandang dulu, saya angkat. Saya terus pusing. Saya pusing. Dan saya kembali ke depan. Sebelah kiri pula, saya pusing. Saya pusing. Saya ke depan. Dan saya naik ke atas. Saya naikkan ke atas, saya tetap tarik pinggang. Saya tekan. Kemudian saya pusing ke bawah. Saya bangkit badan. Saya pusing ke bawah. Badan dan saya tekan. Saya ambil nafas. Buang nafas. Saya ambil nafas. Saya buang nafas. Kembali tenang.
Okey, tangan melayu gerak 9. Mula dengan iaitu 9 jengkal. 9 tu mana 9 jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan selalunya 9. Jadi 9 jengkal bila kita buat, bila kita buat, bila 9 ni 1, kita lihat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila kita lihat 9 jengkal. Jadi bila kita buat ni dah ada 1 dan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia tidak akan kena. Sebab dia yang 9 tu adalah ada ruang kosong. Setelah itu bola kita sentuh, kita bangkit badan, kita tekan. Itu dia adalah gerak 9. Saya tunjuk lagi sekali. Begini. Lihat dia pergi. 2. Macam tari piring. 3 dan 4. Tengok kita sentuh, kita tekan, bangkit. Okey, kita mula. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 dah 8. Yang ni yang ke 9. Okey, lagi. 1, 2, 3, 4. Saya melawan jam. Kali pertama saya buat. Saya melawan dengan jam. 1, 2, 3, 4 dan tekan. Saya tulis lagi sekali. 1, 2, 3, 4. Letak. Tekan. Okey. Bunga Cina. Bunga Cina ni adalah untuk menutup, yang mana juga penutup senaman dan untuk mengunci sendi-sendi bahagian atas. Dan dia buat pergerakan dia begini. Saya akan ambil nafas, saya ambil nafas, saya akan simpan nafas tadi dan saya akan ambil tangan saya tekan. Satu saya tekan atau dua-dua saya tekan, satu tekan dengan kuat, satu tahan. Ya. Begitu. Dan begitu juga saya akan tekan yang satu tahan, kemudian saya letak kembali begini dan saya tekan. Dan bola saya buang nafas. Semua buat dengan satu nafas. Okey. Begini. Pegang dua-dua tapak tangan, kita tekapkan. Kita ambil nafas. Ataupun kalau tidak, kalau kita gunakan cara yang pertama, nafas. Ataupun kita boleh buat caranya begini, bunga Cina. Sambil saya ambil nafas. Itu bunga Cina. Seterusnya, untuk kita menguncikan semua sendi-sendi dalam keletihan, kita perlu juga fokus. Jadi kita gunakan iaitu anak raja turun ke kolam. Gini cara dia. Saya akan bernafas. Bunga teratai, petik bunga teratai. Dongak ke langit. Saya akan luruskan kaki. Seterusnya, bila sudah kita melunjurkan kaki dan berkeadaan yang selesa, senyum, relakskan semua badan-badan kita untuk penghujung senaman. Kita
Kita badan kita nak tengah tegap, jaga bongkok, jangan berusia 99 tahun sedangkan usia baru 21 tahun atau 19 tahun. Dia tegakkan badan, ambil nafas dulu begini. Buang. Senyum. Okey, ambil nafas. Buang nafas. Kemudian perlahan kita akan angkatkan. Kita boleh goyang dulu, kaki ni goyang, tarik ke belakang. Ini untuk perjalanan darah, okey. Dan pinggang kita bangkitkan pinggang, kita bangkit lagi sekali pinggang. Kemudian barulah kita fokus untuk lutut dinaikkan tanpa menggerakkan buku lali. Okey, kita fokus. Tengok. Ini 1 2 3. Boleh juga gunakan pernafasan begini. Buang. Pernafasan. Buang. Okey. Kemudian angkatkan kaki kanan, letak pada paha. Pegang pada atas kaki. Pegang pada buku lali, badan tegap. Ambil nafas ataupun mula-mula jangan gunakan nafas, hanya biasakan saja. Panaskan badan macam ni. 1, bangkit badan, tarikkan kaki. 2, okay, ataupun tarik kaki, bangkit badan. 3, yang keempat, ambil nafas. Okay, up, buang nafas. Okay, ambil nafas, buang nafas. Kemudian kita tukar untuk kaki sebelah kiri pula. Letakkan kaki kiri kita di paha kanan, pegang. Angkat badan atau bangkit badan. Angkatkan kaki atau tarik kaki, angkat badan lagi sekali. Dan yang keempat, saya gunakan pernafasan. Saya buang. Saya gunakan pernafasan. Saya buang. Kemudian saya akan kembali luruskan kaki. Dan yang paling saya suka, iaitu senaman yang dipanggil tegang pinggang kendur pusat. Tegang pinggang kendur pusat. Tegang pinggang, tegangkan pinggang, kendurkan pusat. Macam mana? Dan ini juga dipanggil bagi orang lama, dipanggil senaman sebelum dan sesudah. Iaitu waktu malam. Waktu malam selalunya orang gunakan senaman ini dan juga dipanggil sebelum dan sesudah. Caranya adalah kita ambilkan dua-dua tapak kaki, sentuhkan mereka, mana tapak bertemu tapak, pegang buku lali. Okey, badan tegapkan, ambil nafas, bangkit badan 3 saat dan buang nafas. Terus tidur. Ataupun tidak, kita buat kali yang kedua, ambil nafas untuk senaman sebelum dan sesudah. Saya ambil nafas, dan buang. Okey, inilah kita macam mana kita terus tidur dan esok kita bangun, kita akan terhindar daripada sakit pinggang. Okey, setelah kita buat senaman sebelum dan sesudah, ini kali pula senaman yang dipanggil sila panggung atau gelik panggung. Okay, cara yang dibuat sebelum kita buat tu, kita boleh ambil nafas, kita boleh bangkit badan, atau kita pun hanya bangkit badan, tarikkan pinggang kita supaya kita kelenjar kita ada kekuatan, ada otot-ototnya, atau kita muatkan otot-otot bahagian kelenjar. Setelah itu kita pegang tangan kita, pegang jari-jari kaki dan kita berkesut ke depan. Kita kesut ke depan, gelik panggung. Kita berkesut ke depan. Tak ada gelik,
panggung. Macam dia tarik. Sampailah dia menghampiri dengan buku lali. Bila dah sampai ke buku lali, okey, kita pun tegakkan badan, kita ambil nafas. Perhatikan saya ambil nafas, saya simpan, saya akan turunkan kedua-dua siku saya, kemudian bola saya bangkit badan. Setelah 4 saat, saya akan buang nafas, kembali tenang. Dan yang kedua pula, saya akan ambil nafas, saya turunkan siku, saya bangkitkan badan, saya turunkan kepala saya, kemudian saya tolak atau saya bawa bahu saya ke depan. Selepas 3 atau 4 saat, saya pun lepas nafas, kembali tenang. Okey, saya akan ambil nafas. Saya turun, saya bangkit. Saya lepas. Saya ambil nafas. Saya turun, saya bangkit. Saya tunduk, bawa ke depan. Saya lepas. Saya ambil nafas. Lutut bertemu. Silang. Paut duduk bawah. Bangkit badan. Tundukkan kepala. Saya jatuhkan kepala. Ini saya sambung. Saya lepas. Kemudian barulah saya duduk sila pendekar. Badan saya tegak, saya ambil nafas. Saya buang. Saya ambil nafas. Saya buang nafas. Okey, seterusnya bila kita buat senaman ni, kita akan biasa dan angin keluar kat mulut macam-macam lah angin. Jadi bila kita buat senaman seterusnya dipanggil gelik panggung. Gelik panggung kita mula-mula begini juga, cara begini dengan tangan melayu, kita boleh angkat 1, 2, perlahan kita buat 3, jangan sentuh pun lantai, naik balik dan letak ataupun terus berada dalam keadaan yang bersila. Dan kita tukar pula dan pergi sebelah kiri, kita angkat, naik balik dan dalam keadaan yang bersila. Okey, dia ada banyak cara atau kaedah untuk membuat atau menyempurnakan senaman gelik panggung ini. Jadi saya mulakan dari kedudukan saya yang asal tadi sebegini, tangan melayu, saya pun angkat dengan satu nafas, ambil nafas, angkat, kedepankan badan untuk kelenjar kita, ambil nafas, kita pusing, naik, dan saya pun kembali. Dia hanya boleh digunakan satu set saja bagi orang yang selalu mudah mengalami kekejangan di bahagian punggung. Kemudian kita letakkan kedua-dua tangan di sini, dipanggilkan pacak nafas. Pacak nafas yang mana kita gunakan kaedah tadi di peringkat awal. Tangan pegang ibu jari kaki, badan tegak, dan ambil nafas, buang nafas. Kita buat lagi sekali, ambil nafas, kita buang nafas. Itu saja. Okey, sekarang ni kita akan guna kaedah dipanggil tudung nafas. Tudung nafas maknanya kita tudung, kita semua yang kita buat itu kita pelihara atau semua itu, atau resepi dalam makanan kita tudung ada sebelum kita makan. Jadi itu kaedah yang dipanggilkan tudung nafas. Jadi kita pun ambil nafas dulu, nafas Melayu, kita buang, kita ambil nafas lagi sekali, kita buang, gunakan lahan, kita tarik ni ke dalam, masukkan ni
di atas paha, duduk sila pendekar, kita duduk badan tegap, kita pun ambil nafas, kita angkatkan kedua-dua tangan, fokus kita adalah tetap 1, 2, 3 dan pinggang sambil kita bernafas. Okey. Saya akan dah dia ambil nafas up. Saya juga boleh gunakan kaedah atau saya sambung lagi. Senaman dia begini, saya bernafas. Saya akan ambil nafas. Atau juga saya sambung lagi sekali, saya ambil nafas. Saya simpan, saya tahan. Okey, saya tunda lagi sekali. Saya gunakan nafas. Itulah dia, tudung nafas. Terima kasih kerana bersama saya dari mula hingga akhir. Apa yang telah anda berdepan tadi atau berguru tadi hanyalah 5% daripada senaman Melayu ataupun senaman Melayu tua. Saya harap anda dengan senyum, gembira mengikuti apa yang telah saya hidangkan untuk anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat dan senyum.